tak sekarang ni saya kat mana? So sekarang ni saya di Kampung Paya Sempang Renggam, Johor. Dan Alhamdulillah kita ada sebuah rumah yang dah pun siap sepenuhnya dan kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. So jom saya bawa korang review rumah ni. Untuk bahagian luar rumah, kita gunakan cat kalis cuaca berjenama open dan kita gunakan 2 tone colour iaitu silhak grey dan juga grey mystic. So saya nak beritahu kat korang yang rumah ni berkeluasan 822 kaki persegi, mempunyai 3 bilik dan 2 tandas. Untuk koridor hadapan berukuran 14 x 4 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1 x 2 kaki. Untuk rumah ni kita gunakan pintu safety door di bahagian hadapan dan belakang. So jom saya bawa korang review bahagian dalam. Okay, ini adalah bahagian ruang tamu. Ruang tamu ni berukuran 14 x 10 kaki. Untuk pakej rumah ni dah pun termasuk aksesoris lampu dan kipas, mozaik 2 x 2 kaki di setiap ruangan, ceiling plaster, tingkap aluminium dan wiring. Okay, ini adalah bahagian ruang keluarga. Ruang keluarga ni berukuran 14 x 10 kaki. Ini adalah bilik yang pertama. Bilik ni berukuran 10 x 10 kaki dan bilik ni ada satu tandas berukuran 4 x 6 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1 x 2 kaki. Ini adalah bilik yang kedua. Bilik ni berukuran 10 x 10 kaki. Ini adalah bilik yang ketiga berukuran 10 x 10 kaki. Ini tandas yang kedua berukuran 4 x 6 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1 x 2 kaki. Okay, jom kita tengok bahagian dapur. Dapur ni berukuran 13 x 10 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1 x 2 kaki. Untuk tabletop bersaiz 14 kaki dan dapur ni dilengkapi dengan stove dan kabinet. So bagi korang yang berminat nak bina rumah dengan UJC di seluruh Johor, korang boleh hubungi kami di nombor yang tertera dan jangan lupa follow kami, like, comment and share.